Bello. Okay, kejap seminit. Baik-baik, Ustaz. Mm-mm. Okay, Kak dah mula ke? Ya, Ustaz. Kak Izzah dah buka majlis dah. Okay. Saya mula dulu, sekejap lagi saya buka video buka Baik-baik. kamera. Mm. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Moderator Kak Noliza, ada Kak Syida dan JAA serta ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Dan Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Okay, saya minta maaf sebab saya terlambat sikit. Um, Atas faktor sukar untuk saya bergerak sebenarnya tu jadi lambat-lambat. Minta maaf sangat. Ini pun saya terpaksa duduk dalam bilik je dan hanya pakai handset. So, minta maaf dalam keadaan rambut pun tak bersikat sangat. Banyak gerak sikit. Okay, so Alhamdulillah. Saya pun minta maaf kerana tak dapat teruskan tajuk macam biasa iaitu Fathul Bari. Alasan yang paling utamanya adalah sebab saya tak sempat pun buat persediaan dalam minggu ni. Kerana fokus pada Pesta Buku KL. So semalam pun balik lewat. Okay, hari ni kita bincang satu perkara iaitu sedikitlah intro tentang doa dan zikir yang memberikan ketenangan kepada jiwa Saya nak mulakan dengan satu perbahasan dengan ibu kakak sekalian iaitu perbahasannya adalah apakah faktor yang menyebabkan Nabi Yunus alaihissalam keluar daripada perut ikan Kalau kita lihat cerita Nabi Yunus alaihissalam ni dinyatakan dalam dua surah iaitu surah As-Saffat dan juga surah Al-Qalam. Okey. Dan dalam surah As-Saffat, dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Anbiya, sekejap. Al-Anbiya ada tiga lah. Surah Al-Anbiya, As-Saffat dan juga Al-Qalam. Kalau cerita surah Al-Anbiya, dia cerita tentang benda yang positif. Surah As-Saffat pun benda yang positif. Dalam surah Al-Qalam tu dia ada sedikit unsur teguran kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan dalam surah Al-Anbiya misalnya Allah Azza wa Jal panggil Nabi Yunus sebagai Zunnun, iaitu wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaih. Dalam surah As-Saffat Allah Azza wa Jal panggil Yunus, wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Okey. Dan dalam surah Al-Qalam Allah Ta'ala panggil Nabi Yunus panggilan apa tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu?
surah Al-Anbiya, Zunnun, surah As-Saffat, Yunus. Dalam surah Al-Qalam, Allah Ta'ala panggil apa kepada Nabi Yunus? Okay, siapa tahu? Sahib something Okay, betul. Sahibul Hut. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين kan? Itu merupakan 5 ayat yang terakhir dalam surah Al-Qalam. Okey, jadi panggilannya berbeza, menunjukkan ceritanya pun berbeza. Cerita Zunnun apa, cerita Safat apa, cerita Anbiya apa, Safat apa, Al-Qalam apa, semuanya berbeza. Okay, tapi yang menariknya Allah Azza wa Jalla ada sebut satu perkara dalam surah As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu tidak termasuk kalangan orang yang musabbih, ya, musabbih, la labisa fi batnihi, pasti baginda akan tinggal dalam perut ikan sehinggalah hari kebangkitan. Okey, jadi apa punca Nabi Yunus AS keluar daripada perut ikan? Kerana baginda termasuk orang yang musabbih, ya, musabbihin. Musabbihin ni kiranya uh, ni lah kan, isim fa'il lah kan. Musabbih menunjukkan orang yang memang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, so saya nak tanya ibu kakak sekalian berdasarkan ayat tadi, ayat falaula annahu kana minal musabbihin tadi, persoalan saya adalah apakah faktor yang menyebabkan Nabi Yunus AS keluar daripada perikan? Rahmat Allah tu ketepikan. Memang confirm lah rahmat Allah. Apakah amalan yang dilakukan oleh Nabi Yunus AS sehingga baginda layak keluar daripada perikan tersebut? Okay, so siapa boleh bagi jawapan? Silakan. Sebab Nabi Yunus sentiasa ingat Allah waktu senang dan susah. Okay, apa amalan baginda? Tasbih ke? Tasbih. Tasbih. Tasbih macam mana tu, ibu? Ucap subhanallah. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okey, ada ke saya nak tanyalah kok ada jawapan lain. Ada jawapan lain nak kongsi? Sebelum balik ikan tu dia memang dah bertasbih dah kan Ustaz? Sebelum dia tenggelam tu dia memang dah tasbih kan? Sorry, Kak Ajah ke? Ya, ya. Okey. Tapi Maaf. cara bacaan dia tu kita tak tahulah. Sebab dia cakap sebelum daripada tu lagi dia memang dah tasbih dah. Sebelum daripada tu lagi. Sebab suara itu suara yang dikenali oleh malaikat. Oh, menarik poin Kak Salina, suara yang memang dikenali oleh malaikat. Okey. Tambahan yang sangat deep, okey. Ada lagi? Dia zikir tu ialah zikir istighfar sebenarnya. Zikir istighfar sebenarnya, okey. Menunjuk itu menunjukkan kelebihan istighfar lah kan. Okey, menarik. Ada lagi nak tambah? Okey, tak ada. Berbeza ke Ustaz? Tasbih dan istighfar ke Ustaz? Dia panggil itu yang kita kena tengok balik catatan daripada Ustaz Nazri tu kan. Iaitu doa ul ibadah, doa ul masalah, doa usana dengan doa al-iftikar kan. Ustaz Nazri sebut. Dan kalau dulu saya guna istilah doa ul i'tiraf. Tapi saya rasa istilah doa ul iftikar tu lagi sharp lah kot. So doa iftikar tu dia jadi termasuk dalam kategori istighfar tu masuk dalam kategori doa ul iftikar lah kak. So dia boleh masuklah dalam tasbih. Okay, so kita tengok. Minta maaf ya sebab saya guna handset, saya tak pandai dengan penggunaan Zoom melalui handset ni, nak share ayat apa tu. Tapi saya yakin ada kalangan ibu kakak yang cekap untuk cari ayat untuk dikongsikan kan. Ni pun dah ada orang yang share ni. Kak Liza ke siapa share? Kak Ajah share kan.
Okey, kalau kita tengok dalam surah As-Saffat, kata Allah Azza wa Jal, falaula annahu kana minal musabbihin. Falaula tu kalaulah bukan kerana annahu sesungguhnya dia. Jadi itu ada penekanan kan. Anna tu penekanan lah. Kana tu dia menunjukkan benda yang lepas ke benda yang sedang berlaku? Benda yang lepas kan. Benda yang lepas ni menunjukkan sesuatu yang memang betul-betul. Dulu lagi. Kana tu maknanya dulu lagi. Kalau istilah fi'il mudhari' dia panggil yakunu. Kalau fi'il madhi dia panggil kana. Kana minal musabbihin, termasuk kalangan orang yang bertasbih. Okey. Dia gini, ibu kakak sekalian. Cuba kita huraikan ayat ini dengan lebih terperinci. Satunya, kita dah faham perkataan kana, maknanya dulu. Bukannya masa tu baru. Ceritanya macam Kak Hajar, Kak Sanina sebut, dulu lagi memang baginda SAW bertasbih. Okey. Kemudiannya Allah Azza wa Jalla kata minal musabbihin. Di situ kita dapat lihat ada beza antara ayat falaula annahu kana musabbihan. Okey. Falaula annahu kana musabbihan, kalaulah bukan kerana dia orang yang bertasbih, dengan ayat falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah ia bukan termasuk kalangan orang yang bertasbih. Okay, hal ini boleh ibu kakak sekalian lihat dalam janji Nabi Ismail alaihi salam. Kata baginda, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Buatlah apa yang diperintahkan kepadamu wahai abah, dan saya abah akan dapati saya insya-Allah termasuk kalangan orang yang sabar. Minas sabirin, kalangan orang yang sabar. Sama juga kalau kita perhatikan janji bapa mertua Nabi Syuaib AS dalam surah Al-Qasas. Tadi surah As-Saffat kan, ini surah Al-Qasas. Satajiduni insyaallahu minas salihin. Jadi dia ada minas salihin. Kelak awak akan dapati pakcik ni termasuk kalangan orang yang salih. Okay, tapi kalau Nabi Musa AS ketika berjanji kepada Khadir AS, baginda tak guna minas sabirin. Tapi baginda sebut apa tu? Qala in saltuka an syai'in, bukan? Qala fa in ittaba'tani fala tasani an syai'in. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Okey. Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kelak Tuhan akan dapati saya ni orang yang sabar dan saya tidak akan melawan perintah Tuhan. Okey, itu kata Nabi Musa. Bezanya macam mana? Kalau Nabi Ismail AS, baginda sebut minas sabirin. Kalangan orang yang sabar. Kalau Nabi bapa mertua Nabi Syuaib, minas salihin, kalangan orang yang salih. Tapi kalau Nabi Musa, dia tak sebut minas sabirin. Baginda sebut insyaallahu sabiran, insyaallah saya ni orang yang sabar. Jadi di situ dia ada sedikit perbezaan yang sangat halus ya. Yang mana kalau bahasa mudahlah, saya tak nak panjangkan yang ini. Kalau sebut saya ni orang yang berjaya, dia orang yang berjaya, kita katakan pelajar tu orang yang berjaya. Okey. Dengan ayat pelajar itu termasuk kalangan orang yang berjaya. Okey, pelajar tu ada bakat kepimpinan. Pelajar itu ada termasuk kalangan orang yang ada bakat kepimpinan. Jadi dia ada sedikit perbezaan. Kalau orang tu berjaya, itu adalah ayat yang umum. Berjaya ni macam-macam. Kadang-kadang berjaya lulus peperiksaan pun dah kira berjaya dah. Okey. Ataupun berjaya tu mungkin berjaya dalam 1-2 subjek. Yang lain tu dia tak berjaya. Tapi kalau disebut kalangan pelajar yang terbaik, kalangan pelajar yang berjaya, kalangan orang yang berkepimpinan, maknanya ada sekumpulan orang yang berkepimpinan, dialah antara yang termasuk. Maknanya levelnya lebih tinggi lagi. Di samping itu kalau sebut
mina tu, minas salihin, minas sabirin, dia ada unsur kumpulan tertentu yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan juga memberikan semangat. Awak ni antara orang yang sabar. Maknanya Nabi Ismail AS disebut, saya insya-Allah termasuk kalangan orang yang sabar. Semacam Nabi Ismail itu memang dibesarkan oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Nabi Ibrahim AS. Cerita orang-orang yang sabar membuatkan baginda pun kata, sayalah yang termasuk kalangan orang-orang yang sabar itu insya-Allah. Okey, tapi kalau sebut insya-Allah sabira, itu dia kata insya-Allah saya sabar. Tapi sabar itu belum tentu ke kemuncaknya. Okey. Insya-Allah ataupun falaula annahu kana musabbihan, kalaulah ia bukan kalangan orang kalaulah ia bukan orang yang bertasbih. Bertasbih itu boleh jadi sedikit, boleh jadi banyak. Tapi kalau sebut minal musabbihin, betul-betul termasuk kalangan orang yang banyak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di situ Allah Azza wa Jalla telah mengangkat tinggi kedudukan Nabi Yunus alaihi salam dengan menyatakan baginda termasuk kalangan orang yang betul-betul banyak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkataan tasbih itu sendiri adalah perkataan yang umum. Dia boleh difahami dengan maksud yang khusus dan juga maksud yang umum. Kalau maksud yang khusus yang Kak Syida sebutkan tadilah, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, tasbih kafarah dan sebagainya. Okey, termasuk tasbih Nabi Yunus AS. Kenapa dinamakan tasbih? Kerana ada perkataan Subhanaka kan? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Padahal boleh je disebutkan tahlil kerana dimulakan dengan la ilaha illa anta. Cuma perkataan tasbih tu dia lebih luas kerana apa? Contohnya kita baca dalam surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Iaitu bertasbih kata sebagian ulama, sucikan Allah Azza wa Jalla dengan hancurkan berhala-berhala yang ada di Kaabah tersebut. Hapuskan segala ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran yang songsang. Jadi dia luas. Sama juga dengan salat sunat. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhatad duha walau qatta subhah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha walaupun sekali. Jadi salat sunat juga dinamakan subhah. Okey, jadi tasbih, istighfar, salat, apa-apa amalan dinamakan tasbih. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadi dia ada dua pandangan ulama. Salah satunya, artinya memuji Allah Azza wa Jalla juga termasuk dalam bertasbih kepada Allah. Okey. Memuji Alhamdulillah tu pun dikira sebagai tasbih. Jadi ibu kakak yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla nak katanya dulu lagi, bukannya baru. Bukannya hanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi artinya ada dua. Satu, apa punca Nabi Musa AS keluar daripada perut ikan? Kerana amalan semasa. Yang kedua, faktor kedua, amalan semasa baginda. Iaitu baginda istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin banyak kali. Tapi sebelum tu lagi, baginda memang sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah yang ayat yang kita faham sebagai dalam hadis Nabi itu, ta'arraf ilallahi jalla wa ala fi rakha ya'rifka fi syiddah. Kamu ingatlah kepada Allah Azza wa Jalla saat kamu ni senang, nescaya Allah Azza wa Jalla akan ingat kepada kamu saat kamu susah. Kalau kita hanya ingat kepada Allah Azza wa Jalla saat kita susah, masa senang kita tak ingat, maka dia tak ke mana-mana lah. Tapi kalau masa senang kita ingat pada Allah, masa hari-hari kita selalu doa mohon kesejahteraan daripada Allah Jalla wa'ala. Okey, ataupun setiap hari kita tanpa apa-apa pun kita minta keamanan, kita minta keselamatan. Walaupun masa tu kita tak ada masalah, maka di situlah Allah Azza wa Jalla akan ingat kepada kita saat kita susah. Dan ini konsep yang kita temui dalam banyak ayat Quran kan, antaranya fazkuruni azkurkum, kamu ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Okey.
washkuruli wala takfurun, hendaklah kamu bersyukur kepadaku, jangan kamu kufur. Okey, ataupun dalam ayat yang lain, la in syakartum la azidannakum. Okey, sekiranya kamu betul-betul bersyukur, nescaya aku betul-betul akan menambah untukmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu betul-betul kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Contohnya, ataupun banyak lagi lah ayat-ayat yang lain yang kita boleh temui tentang kalau kita ingat pada Allah Azza wa Jal, Allah akan ingat pada kita kan. Okey. Ataupun dalam hadis Nabi yang terkenal, ibu kakak sekalian pun biasa kan dengan hadis ini, iaitu apa tu? Wala in atani, sebelum tu. Sekiranya kamu datang kepadaku dengan sejengkal. Okey. Apa hadisnya? Alamak, Surazim. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku ada pada sangkaan hamba-Ku dan aku akan ingat pada dia apabila dia ingat pada aku. Okey, yang tu saya lupa dah apa ayat seterusnya ya. Ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fi nafsihi zakartu fi nafsi wa ana in zakarani fi bala zakartu fi malin khairin min wa la in takarraba ilayya shibran takarrabtu ilaihi zira'an. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, aku akan dekatkan diri kepadanya sedepa kan, sedepa. Wala in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an. Jika dia dekatkan diri kepadaku sedepa, aku dekatkan diri kepadanya sehasta. Depa dengan hasta mana lebih panjang? Keliru saya. Depa lagi panjang daripada hasta. Okey, saya silap tadi. Jika dia dekatkan diri kepadaku dengan sehasta, aku dekatkan diri kepadanya sedepa. Wala in atani yamshi ataituhu harwalatan. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari anak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau lebih kurang macam itulah. Jadi itu menunjukkan kalau kita pergi pada Allah Azza wa Jalla, Allah akan pergi kepada kita kan. Okey, saya tak boleh berlebih benda ni. Cuma saya nak sampaikan satu poin penting. Dalam menghadapi kesulitan dalam hidup dan sebagainya, maka cara yang terbaik adalah kembali kepada siapakah yang mampu memberikan penawar kepada hidup kita kan. Itu disebutkan oleh Nabi Ibrahim AS. Afara'aitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Semua ini berhala-berhala ini semuanya musuh aku, melainkan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Okey, siapa Tuhan sekalian alam itu? Kata Nabi Ibrahim AS, Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dia yang menciptakan aku dan maka dia yang memberikan petunjuk. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberikan makan dan juga minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang memberikan penyembuhan. Okey. Jadi di situ ayat yang amat-amat deep itu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dia yang sentiasa memberikan kesembuhan. Okey. Jadi itu pun berbeza tu. Kalau kita tengok maridtu tu fi'il madhi, apabila aku telah sakit. Allah yashfin, sentiasa fi'il mudhari', sentiasa memberikan penawar kepada sakit tersebut. Kita tengok lagi ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah Azza wa Jalla bukan sahaja melapangkan dadamu, bahkan menghilangkan beban yang mematahkan tulang belakangmu. Di situ Allah Ta'ala sebut perkataan apa? Wa wada'na anka, maka kami alihkan daripadamu wizrak, bebananmu, allazi, yang mana bebanan itu anqadha, mematahkan, zahrak, tulang belakangmu. Jadi itu merupakan satu bahasa kiasan menunjukkan bebanan yang terlalu berat sampaikan boleh mematahkan tulang belakang. Artinya tak ada apalah kan. Memang sakit tahap yang paling teruk lah. Anqadha ni artinya
bunyi kruk kerak tulang tu. Sampai boleh patah macam tu pun Allah Azza wa Jalla boleh alihkan daripada kita dengan syarat kita faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kita selesai daripada satu urusan, kita kena berpenat lelah dengan urusan yang lain dan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla farghab. Okey, itulah dia punya intro ataupun mukadimah untuk perbincangan kita pada hari ini. Ustaz, Jom kita boleh bincang. Kak Lina. Kak Lina pula. Kak Hajar. tadi Ustaz cakap yang minan apa musabbihin tu kan? Surah yang sama ni Ustaz dekat bawah sikit, surah Safat 166. Okey. Adakah itu dia macam pengakuan dulu kita orang masa dekat dunia kita orang pun bertasbih, tapi adakah dia macam mana sama? Macam mana ayat dia, Kak? Ini jangan 166. innal nahnu sekejap. Tadi dah 166 Wa surah. inna lanahnul musabbihun. Dalam ayat terakhir surah As-Saffat. Itu cerita tentang malaikat kan? Apa ayat dia? Apa ayat depan tu? Wa inna jundana, bukan. Ibadinal mursalin tu. Ibadinal Wa inna lanahnu safun. sebelum Wa tu lagi. inna Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun. Bukan. Apa? Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna lanahnu safun wa inna lanahnul musabbihun. Betul macam tu? betul. Betul kan? Ustaz. Kemudiannya wa in kanu la yaqulun law anna indana zikran minal awwalin lakunna ibadallahil mukhlasin fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Itu dia kontra dengan cerita yang sebelumnya. Betul? Itu cerita tentang malaikat ke? Saya lupa dah. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat kan, Kak? Dalam kurungan ni malaikat yang kalau tengok atas ni. Itu adalah satu munasabah lah, cerita tentang malaikat. Cuma malaikat tu dia tambah la kat depan. Okey. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu saffun. Sesungguhnya kami, benar-benar kami ini berada dalam satu saf. Wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar termasuk orang yang wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar orang yang bertasbih. Okey, so itu cerita malaikat, dia bukan cerita manusia. Dia lain. Dan kalau kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah pun, daripada awal lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika wa nuqaddisu lak. Jadi kalangan malaikat tu memang semua bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Ia berbeza dengan manusia. Ada yang bertasbih, ada yang tidak bertasbih. Ada yang bertasbih sedikit, ada yang bertasbih banyak. Jadi dia tak boleh dibuat perbandingan lah, Kak. Itu ada perbezaan dia. Okey, sorry saya punya handset saya sengit. Sebab saya sambil charge, saya tak jumpa tempat sesuai untuk saya letak. Jadi saya ingat macam tu lah sikit. Minta maaf Okey, ada apa-apa ibu kakak kita bincang hari ni? Bincang tajuk general ke Ustaz? Yang kita bincang adalah tentang doa dan zikir menenangkan jiwa kita kan. Itu tajuk kita hari ni. Okey, saya teruskan lagi. Kalau ada baru ibu kakak boleh tambah kan. Okey. Kalau kita tengok doa tu, yang saya nak kembali kepada poin Dr. Ustaz Nazri yang lepas, iaitu doa al-ibadah, doa ul-masalah, doa usana, doa ul-iftiqar. Okey. Saya nak tanya ibu, saya nak kecikkan doa tu kepada dua isu sahaja, iaitu doa dalam Quran ni dia panggil
ada dua, iaitu ad-du'a dengan an-nida. Dan kalau kita perhatikan banyak juga isu an-nida dalam Al-Quranul Karim. Okey, mungkin ada sebahagian pernah mendengar perbahasan ini. Kalau dia bermula begini. Kalau kita lihat dalam cerita Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam dalam surah Ali Imran. Okey, Nabi Zakaria alaihi salam kata Allah Azza wa Jal, hunalika da'a Zakaria rabbah. Bermula daripada itulah Nabi Zakaria alaihi salam mula berdoa kepada Tuhannya. Tapi dalam surah Al-Kahfi lain ceritanya. Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Maryam Ustaz. Surah Maryam, iznada rabbahu nidaan khafiyya, ketika baginda nidak kepada Tuhannya dengan nidak yang perlahan, memanggil Tuhannya dengan panggilan yang perlahan. Okey, saya nak tanya ibu kakak sekalian, kalau kita dalam bab doa, doa ni artinya meminta. Okey, adakah kita ni kena banyak meminta ataupun kita kena banyak beribadat, banyak memuji Allah? Yang kategori doa yang Ustaz Nazri sebutkan, ada doaul masalah, itu doa meminta. Doa usana, itu doa memuji-muji Allah. Ataupun doa ibadah dengan salat, dengan puasa dan seumpamanya. Okey, sebenarnya mana satu yang sepatutnya kita dominan? Okey, semua tu kita nak buat. Semua tu kita nak buat. Nabi pun pesan, fa'aksiru du'a, kena banyakkan doa. Fajtahidu fi du'a, kena bersungguh-sungguh dalam doa. Tapi sebenarnya mana yang patut kita berikan keutamaan sebenarnya dalam pengurusan doa kita ni? Masa hari Arafah kan, saya macam tersentak lah. Rupanya doa tu tasbih puji, maksudnya kita teguhkan tasbih, tahlil tu sebenarnya kan, tahlil, syirik semua tu. Jadi macam sebenarnya itu lagi utama lah kot bila saya baca-baca dengar kan. Betul tak Ustaz? Okey. Sebab Boleh. kalau nak list kita yang minta apa, macam-macam kita nak minta anak belajar pandai, nak minta kerja. Jadi saya rasa yang utama tu memang kita minta hati kita, tauhid kita betul. Okey, menarik. Terima kasih banyak Kak Hajah. Okey, ada tambah yang lain? Doa. Okey, Porokayah kata doa memuji-muji Allah. Okey, boleh ibu kakak buka je suara, kita bincang. Tak, memang yang terbaik sebenarnya adalah memuji Allah dahulu. Sebab tu kita mulakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin macam Nabi Yunus tu. Macam yang pertama kita mesti mentauhidkan Allah dulu. Sebab Allah kan Okey. suka bila kita puji-puji Allah dahulu. Ya, dan berdoa, memohon sesuatu tu tak berapa mustajab kalau tak mula dengan puji-pujian kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah SAW kan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia dan kita punya Fatihah pun the first 4 ayat tu pun memang puji-pujian kepada Allah. Cara Allah mengajar kita kan. So you always have to start dengan memuji Allah dulu. Bila kita puji Allah tu sebenarnya kita acknowledge memang tak ada Tuhan selain daripada Allah dan tak ada tempat bergantung selain daripada Allah. Kan? Betul? Mula dengan kita punya syahadah semua tu memang macam tu. Jadi doa meminta sesuatu tu pun kita kadang-kadang kita tak minta pun kita dengan puji-pujian pada Allah tu sebab Allah kan maha tahu. Dia tahu je apa yang kita nak lah hati kita kan. So jadi kadang-kadang kita sekadar memuji-muji Allah tu pun benda yang kita nak tu makbul je. Okey. Terima kasih banyak dan saya setuju apa yang diulas oleh ibu kakak sekalian. Dengan kita memahami yang paling utama adalah doaul ibadah, doaul sana, memuji-muji Allah. Itu lebih penting daripada permintaan kita kan. Dan di situ sebenarnya saya perlu bahagikan dahulu bahawa permintaan ni terbahagi kepada dua. Satu namanya permintaan ukhrawi. Iaitu semua ulama setuju. Kita kena perbanyakkan, kita kena bersungguh. Iaitu mohon keampunan daripada Allah Azza wa Jal. Mohon syurga daripada Allah. Mohon dapat kawan-kawan yang soleh. Mohon tambah ilmu. Itu semua doa ukhrawi.
Dan satu lagi doa dunia, iaitu murah rezeki. Okey, apa lagi doa dunia ni? Murah rezeki, doa supaya kita ni dapat projek ni, ataupun doa supaya kita boleh beli kereta baru, rumah baru, itu doa keduniaan. Okey, doa keduniaan ni dia tidak boleh terlalu berlebihan. Dia boleh doa, tapi jangan berlebihan. Bahkan sebahagian ulama memang tak bagi kita berdoa keduniaan. Sampai demikian. Doa buat dunia ni tak payahlah. Allah dah tentukan dah rezeki itu. Allah dah tentukan dah kita dapat apa. Biarlah Allah Ta'ala buat. Okey. Tapi pendapat yang paling kuat disokong oleh ramai ulama, kita boleh berdoa keduniaan, bahkan digalakkan. Itu tanda kita hamba yang fakir. Cuma jangan doa keduniaan dominan dibandingkan dengan doa akhirat. Kalau kita doa akhirat, kita dapat dunia. Itu yang penting kan. Okey, maka dalam bab ini, contohnya kalau kita lihat dalam bab doa usana, doa nida tadi, Nabi Ayub AS, adakah apabila baginda diuji dengan sakit, baginda doa agar diberikan kesembuhan? Okey, baginda kata Allah Taala kata wa ayyuba id nada rabbahu, dan Ayub ketika dia nida Tuhannya, anni massani dur, saya ni ada sedikit sakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkaulah Tuhan yang paling pengasih. Jadi baginda alaihissalam tidak berdoa disembuhkan sakit. Jadi itu dinamakan nida, an-nida wa ayyuba iznada. Okey, bukannya Nabi Ayub alaihissalam tu izda'a, tak. Bukannya izda'a, tetapi iznada. Okey, satu. Yang keduanya Nabi Yunus alaihissalam. Yang mana Nabi Yunus, baginda kata Allah Azza wa Jal, wa zannuni idh dhahaba mughadiban فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات, maka Nabi Yunus AS fanada, merayu-rayu, memanggil-manggil Tuhan dalam kegelapan-kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Okay, nada tu panggilan. Cuma ulama bincang, apa beza antara nada dengan doa? Doa ini dia lebih kepada meminta. Nada ni pula dia lebih kepada merintih atau memanggil-manggil Allah Azza wa Jal tanpa meminta-minta direct kepada Allah. Jadi sebab itu kita tengok Nabi Zakaria AS pada awalnya, apabila baginda melihat mukjizat, karamah Maryam, baginda pun terus berdoa. Hunalika da'a. Bermula daripada itu, baginda pun berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Tapi surah Ali Imran ini ceritanya tentang usia yang tua. Surah Maryam pula cerita tentang tua yang bersangatan. Wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Aku telah sampai ke tahap tua yang melampau-lampau dah, berlebih-lebihan dah. Maka apabila dah sampai ke usia yang tua yang berlebihan, maka baginda mengubah rentak daripada da'a kepada nada ataupun an-nida. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Tatkala baginda memanggil Tuhannya dengan panggilan yang perlahan, di situ baginda tidak berdoa direct. Baginda sebut, Rabbi inni wahanal azmu minni. Tuhan telah lemah tulang belulangku. Washta'ala ra'su syaiban. Telah putih beruban seluruh rambut janggutku. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun aku tak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi di situ dia ada unsur rintihan kepada Allah Azza wa Jal tanpa meminta direct kepada Allah. Jadi dua-dua kita nak. Doa kita nak, nada kita nak. Cuma dalam banyak keadaan an-nida lebih diberikan keutamaan. Kan ada hadis yang kata, walaupun hadis ni kedudukannya diperbahaskan oleh ulama, man syaghalani doa an zikri, man syaghalani Surazim, lupa dah. Man syaghalahu zikri an du'ai, anid du'a, apa dah ayat dia. Sesiapa yang sibuk dengan zikir lebih daripada doa, maka aku akan berikan kepadanya benda yang terbaik untuk dia. Okey. Tapi ada level yang lebih tinggi lagi, iaitu sesiapa yang sibuk dengan kalamullah, Al-Quranul Karim,
maka Allah akan bagi lebih lagi daripada itu. Sebab kalamullah adalah Quran yang paling tinggi. Okey. Macam kalau kita kembali pada cerita Kak Hajah tadi. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam masa bulan Zulhijjah kita banyakkan tasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, betul. Kita kena banyakkan tasbih. Kemudiannya Kak Hajah sebut kita kena la ilaha illa anta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak-banyaknya pada 9 Zulhijjah tu kan. Okey, betul. Tapi pernah tak ibu kakak sekalian dengar kempen orang? Okey, masyaghalahu zikri amma salati. Betul. A'taitu afdala ma tu'ti a'taitu afdala ma tu'ti ibadiyas salihin. Okey. Jadi betul kita dengar kempen tu, tapi ada tak kita dengar kempen orang membaca Quran? Okey, bulan Zulhijjah kita baca Quran sebanyak-banyaknya. Satu hari 3 juzuk, 10 hari 30 juzuk. Saya tak buatlah, saya tak mampu. Hanya sempat dalam beberapa juzuk, 7, 8 juzuk macam tu je. Tapi pernah tak kita dengar orang kempen demikian? Macam orang pergi haji. Okey, bermula daripada Zuhur sampai ke Maghrib. Berdoa je pada Allah. Doa. Ada yang ajar kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca berapa puluh kali doa, Okey, tapi kawan saya, masya-Allah, saya sempat hubungi beliau sebelum pergi haji dulu. Apabila sampai jadi Arafah pada 8 Zulhijjah, beliau mula baca Quran tanpa henti dan beliau khatam Quran pada 9 Zulhijjah hari Arafah. Dan saya tanya, tak doa ke Lan? Dia kata, Allah Zul, kita ni doa apalah. Biarlah Allah nak bagi apa pun pada kita. Yang penting kita beribadat pada Allah tu kan. Ayat dia tu buat saya sentap, tapi saya tak mampulah jadi macam dia. Dia boleh habiskan Quran 30 juzuk. Walaupun daripada sudut bacaan, saya rasa saya lebih laju baca Quran sekali 2 kali ganda daripada dia, kelajuannya. Tapi dia boleh habiskan. Jadi dia tengok daripada aspek yang lain. Zikir itu adalah membaca Al-Quran. Itu kawan saya ada seorang tu. Kalau tuan-tuan puan-puan ibu kakak kenal Dr. Khairul Nazrin. Beliau kempen apa kata kita khatam Quran dalam 10 Zulhijjah. Saya tak mampu buat, saya dah sebut tadi kan. Okey, jadi nak ceritanya, dengan kita menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, baca Quran dan sebagainya, kita akan mendapat ketenangan jiwa yang kita cari, bukan sekadar kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Ada orang contohlah, kita kata kita ni serabut pemikiran. Kita pun, apa contoh serabut? Serabutnya berkenaan dengan rezeki sebagai contoh kan. Dia fikir bulan 7 ni makinlah macam mana ni kan. Kita serabut sangat kan. Okey. Maka kita pun mungkin doa pada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku ni dah serabut sangat, dah fikir pasal rezeki. Berikan aku jalan keluar daripada benda-benda sekian kan. Okey. Tapi sedangkan kita dah tahu bahawasanya ada amalan. Contohlah, kalau kita campak dulu kan. Siapa yang selawat kepada Nabi sekali, Allah Ta'ala bagi rahmat kepadanya 10 kali. Berarti kalau kita selawat pada Nabi 100 kali, Allah bagi rahmat sampai 1000 kali. Itu besar tu. Okey. Ataupun kalau kita salat, kata Allah Azza wa Jalla, wasta'inu bis sabri was salah. Okey. Ataupun kita mohon istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, minta ampun. Sesiapa yang lazimi istighfar, maka Allah Azza wa Jalla berikan baginya jalan keluar. Okey. Ataupun kalau orang tu serabut sangat dengan masalah sampaikan dia stres, ada depression, maka dengan dia membaca ayat-ayat Al-Quran, teliti ayat Quran, jiwanya dia akan jumpa inspirasi daripada ayat Quran tersebut ataupun daripada mana-mana zikir, bukan sekadar berdoa. Okey, jadi saya rasa kalau kita tengok dalam solat, mana lebih dominan? Doa ke ataupun baca Quran dan zikir? Semua ada. Ramuan tu semua ada. Doa ada, zikir ada, tapi yang paling dominan adalah baca Al-Quran. Kita dengan bacaan surah Fatihah, dengan bacaan Quran, itu dominan. Okey, dan bahkan tanpa Fatihah, salat kita memang tidak sah. Kemudiannya apa lagi? Kita ada zikir. Kemudiannya apa lagi? Kita ada selawat.
kita ada syahadah. Dan tidak ada pun mana-mana ulama yang kata sesiapa yang tidak berdoa dalam solat, maka solatnya tidak sah. Tapi kalau tak baca surah Fatihah, memang confirm tak sah. Kalau kita tak baca tahiyat, memang confirm kita tidak sah solat kita. Kalau kita tak doa tu, sah lagi solat. Dan itu semua memberikan petunjuk. Benda yang paling penting adalah doa usana, doa ibadah, doa al-i'tiraf ataupun al-iftikar. Itu hanya unsur doa Kak, tapi yang utamanya dia adalah surah itu sendiri, dia Quran itu sendiri. Okey, jadi itulah dia punya ceritanya. Banyak lagi lah yang kita boleh bincang sebenarnya. Ini sekadar perbincangan umum tentang amalan-amalan ketenangan jiwa kan. Okey, so boleh saya dengar daripada ibu kakak sekalian pula? Ustaz, kalau saya nak tanya yang terbaru ni kan orang pergi Mekah, dia ada macam tanya ada apa-apa nak doa tak, macam suruh isi form kan. Lepas tu maksudnya cara kita nak berdoa lah dengan yang viral sekarang ni, yang doa istighosah, apa orang mati kan. Istighosah, okey. Jadi kalau kita baca yang Nabi Zakaria ni, dia direct je kan. Cara dia merintih nada, Nabi Ayub ni pun merintih, maksudnya direct je. Macam mana yang untuk yang gunakan orang tengah tu Ustaz? Kirim doa tu kan? Okey, kirim doa adakah ia benda yang okey ke tak okey? Maka kita kembali kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya banyaklah hadis, tapi antaranya orang mukmin ni saling bantu membantu. Sesiapa yang memudahkan hajat saudaranya, Allah Taala mudahkan hajatnya. Sesiapa yang membantu saudaranya, Allah bantu dia. Okey, itu ada hadis yang berbeza kan. Man nafasa, sesiapa yang memberikan nafas kepada saudaranya, Allah Ta'ala memberikan nafas kepadanya. Nafas tu artinya satu kehidupan yang lebih barulah, lebih segar kan. Dia menggembirakan. Sesiapa yang menggembirakan orang lain, Allah Ta'ala menggembirakan dia. Antara amalan terbaik adalah menggembirakan orang lain. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, kita juga memahami bahawasanya, daripada sudut pertama, kita memahami Muslim saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sudut yang kedua adalah, berdoa kita maklum ada tempat yang makbul. Jadi antara tempat yang makbul adalah di Tanah Haram, di depan Kaabah, di Babul Multazam, di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa lagi orang yang wukuf di Padang Arafah, pada saat itu doanya dimakbulkan. Itu yang kedua. Okey, maka kita tanya, adakah petunjuk orang lain yang tolong doakan untuk kita? Banyak petunjuk Kak. Contohnya anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Balik je lepas jumpa Nabi Yusuf. Itu ibu kakak boleh lihat muka surat kedua terakhir, surah Yusuf. Ya abana astaghfir lana zunubana inna kunna khati'in. Wahai Abah, tolonglah minta ampun Tuhan, tolonglah minta ampun Tuhan kepada kami. Sesungguhnya kami ni dah buat salah dah. Apa kata Nabi Yaqub? Qal saufa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Yaqub AS tak kata kamu minta ampun sendiri. Tapi Nabi Yaqub AS kata nanti Abah akan minta ampun Tuhan kepadamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Satu. Kemudiannya pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu an, cari Uwais Al-Qarani radhiyallahu an. Kalau jumpa Uwais, minta doa Uwais untukmu. Doanya dimakbulkan oleh Allah. Walaupun kedudukan Umar lebih tinggi daripada Uwais, tapi minta doa Uwais kepadamu. Sama juga dengan Umar apabila beliau mahu musafir rasanya. Saya tak ingat dah ceritanya. Hadis ini dhaif tapi boleh diterima. Kata Nabi, la tansana ya ukhay min du'aik. Yang bahasa kitanya, jangan lupakan kami dalam doamu. Jadi kita saling bantu-membantu berdoa. Salat jenazah, kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Kita pun buat salat hajat, mendoakan saudara kita dalam kesulitan. Okey, jadi banyaklah kalau kita nak nyatakan contoh-contoh. Bahkan berapa ramai ibu bapa yang tolong salat istikharah kepada anak, tolong salat hajat untuk anak. Kita mendoakan orang saudara kita semuslim. Dan ada satu cerita menarik yang mana Abu Darda radhiyallahu an bangun qiyamul lail di malam hari.
Bermula pada awal malam sampailah pagi, doanya satu benda je. Allahumma ahsin khalqi fahsin khuluqi. Umar minta umrah kan. Allahumma ahsin khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, engkau telah memperelokkan rupa parasku, maka perelokkan juga akhlakku. Maka last kali kata Umar Dardak pun tanyalah, kenapa ni abang ni doa benda yang sama je dari awal pagi sampai ke subuh. Katanya akhlak yang baik itulah yang bawa kita ke syurga. Akhlak yang buruk bawa ke neraka. Jadi bagi beliau doa tu doa kunci. Beliau tak doa direct masuk syurga, tapi beliau doa akhlak yang baik. Kerana akhlak yang baik syurga lah jawapannya. Okey. Macam doa tengok cermin tu kan. Jadi Abu Darda. Jadi kemudiannya kata Abu Darda, orang Islam akan mendapat pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla walaupun sedang tidur. Dia nak nasihat isterinya Ummu Darda. Ummu Darda ni bukan sahabat Nabi. Ummu Darda ni dia ada dua isteri. Satu Ummu Darda sahabat Nabi. Bila dia meninggal dunia, kemudian dia kahwin lagi seorang wanita tabi'in namanya Ummu Darda. Ummu Darda ni dia kuat belajar agama. Dia kuat ibadat, dia kuat belajar agama, terutamanya daripada suami dia sendiri. Maka Abu Darda kata, seorang Muslim diampunkan oleh Allah walaupun sedang tidur. Allah Azza wa Jalla. Maka tanya isterinya, macam mana boleh dapat pengampunan Allah sedangkan dia tidur? Kerana ada orang Islam lain yang bangun, solat tahajud, mendoakan saudaranya. Maka saudaranya dapat pengampunan Allah Azza wa Jalla walaupun sedang tidur. Itu semua dalil Kak Ajah menunjukkan kita saling membantu sesama Muslim. Jadi kalaulah ada orang yang kata, okey, siapa yang nak sampaikan doa boleh. Bukanlah bermakna dia ni doa makbul, tak. Dia hanya menyampaikan hasrat, usaha tu pelbagai. Ibaratnya kita pergi tawaf tu, kita pusing 7 kali. Menunjukkan usaha yang pelbagai. Lepas kita pusing 7 kali, kita sa'i pula 7 kali tu kan. Semata-mata nak tunjuk kalaulah Allah Ta'ala tak terima pusingan ini, terimalah pusingan kedua. Kalau Allah Ta'ala tak terima hala yang pertama, terimalah hala yang kedua. Ataupun hala yang ketiga dan seterusnya. Jadi kalau maknanya jalan doa tu dia ada pelbagai. Doa sendiri, doa ibu bapa, doa orang bermusafir, doa orang berpuasa, doa anak pada ibu bapa, doa suami pada isteri dan sebaliknya, doa kepada sahabat-sahabat. Jadi semua itu boleh dipakai. Maka tindakan orang yang mendoakan orang lain di musim haji atau pergi umrah adalah satu amalan yang baik. Wallahualam. Lagi satu kan bila kita doakan orang lain, malaikat doakan yang sama kepada kita. Kalau kita doakan kebaikan kepada orang tu, malaikat doakan kebaikan untuk kita juga. Betul. Sebab itu saya ada kempen, siapa yang tak jumpa jodoh, doakan orang lain dapat jodoh. Jangan tengok kita je, tengok orang lain pun tak jumpa jodoh. Okey, doakan kawan kita, ya Allah berikanlah jodoh pada kawanku ini, dia orang yang baik. Cuma dia tak jumpa orang yang sesuai sebagai suami ataupun sebagai isteri. Maka malaikat pun kata walaka bimisil. Dan awak pun dapat benda yang sama. Malaikat doa. Tapi malaikat pun dia doa pun dia terserah pada Allah Jalla wa'ala. Jadi itu kaedahnya. Maka boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tak adalah kumpul-kumpul doa. Tapi saya mendoakanlah kawan-kawan saya sebagainya. Istighasah, dah bising isu ni, istighasah ni gini. Istighasah dengan orang mati ceritanya, bukan istighasah dengan orang hidup. Dia ada unsur keterlaluan, iaitu kita pergi ke kubur dan kita meminta bantuan daripada orang dalam kubur dengan kepercayaan bahawasanya orang dalam kubur tu boleh membantu kita. Okey, itu satu. Kita ceraikan cerita ni satu-satu kan. Okey, jadi kita dengan harapan bahawasanya orang dalam kubur tu boleh memberikan bantuan kepada kita. Dengan satu kepercayaan. Kepercayaan orang dalam kubur boleh bantu kita. Sebab dia duduk saja kubur, tak buat apa-apa dah. Dia wali-wali pula kan. Yang tu ditolak. Tak payah terima. Dan benda ni ada dalam cerita Hindustan tu kan. Bajrangi Bhaijaan. Lakonan Salman Khan. Yang mana dia ada satu babak tu pergi ke satu tempat. Mereka pun menyanyi ramai-ramai di kubur karamat. Akhir sekali sampaikan budak tu nama Syahidah tu dia boleh bercakap tu kan.
Okey, yang tu kita tolak. Kategori yang kedua adalah ada juga sebahagian tu dia kata kita bukan doa supaya orang dalam kubur tu tolong kita. Dia pun tak mampu nak tolong kita. Tapi dia hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati pada jalan Allah Azza wa Jalla itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka hidup cuma kamu tak sedar. Itu surah Al-Baqarah. Dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu menyangka orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka sentiasa mendapat rezeki. Jadi hidup mereka tu. Maka kalaulah ada kepercayaan, kita bukan minta tolong mereka bantu kita direct. Tapi oleh kerana mereka hidup di alam lain, jadi kita berdoa di kubur para wali, orang-orang yang soleh dengan harapan mereka pula yang sampaikan doa ini kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana kita minta bantuan orang yang hidup. Jadi kalau kategori itu, saya setuju dengan ulasan Ustaz Salman, kategori yang masih dikhilafkan kalangan ulama'. Ada ulama' terima, ada ulama' tak terima. Jadi tak payahlah kita nak bincang soal, kalau kita buka benda tu nanti orang pun jadi makin teruk. Itu cerita lain pula. Ceritanya ada tak ulama' yang menerima benda tu? Bahawasanya orang mati pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ulama' terima. Maka kita tak payah berlebihan. Cuma kita tak setuju, kita tak payah buat. Okey, itu yang kedua. Ustaz, ada hadis yang terputus amalan melainkan 3, maksudnya orang dalam kubur ni dah tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau ikut ayat Quran tu, dia hidup lagi, dia boleh buat, dia boleh sampaikan pula. Macam tu. Itu Pelik panjang pula. pula. Pelik pula Ustaz. Saya tahunya memang terputus. Terputus Kan? kan yang sedekah jariah ilmu manfaat anak yang soleh, maksudnya dia orang sendiri pun dah lock lah, dah lock. Dia orang dah tak ada dah amalan-amalan sebagai mukallaf. Okey, jadi kita Sebagai nak mukallaf yang ada dosa pahala tu memang tak ada dah. tapi Dah Ustaz tak Tapi ada. tadi Ustaz kata diorang boleh tolong panjangkan tu macam mana pula? saya rasa macam Tak. Saya punya point gini je Kak. Saya kata ada ulama' yang menerima benda tu. Dan bukanlah ulama' tak faham tentang mereka pun dah amalan terputus. Tapi cara memahami hadis tu dengan dilihat kepada hadis yang lain. Okey. Dan saya tak kata saya bersetuju dan saya pun tak buat. Cuma saya kata ada ulama' yang terima. Oleh kerana ada ulama' yang terima, kita pun tak apalah, dah ada ulama' terima kan. Sekurang-kurangnya dia masih dalam lingkungan khilaf tu. Yang ditolaknya adalah orang mati tu sendiri tolong kita. Yang tu kita tolak. Tapi kalau mereka ni berada di alam lain, merayu kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana contohnya apabila si mati, orang yang mati syahid kan, mereka berada di mana ruh mereka ni? Ruh mereka berada di ruh mereka ada di dalam perut, dalam rongga hijau. Dan situ kan ada dialog. Allah Ta'ala tanya apa yang kamu nak. Mereka pun berdoa pada Allah, biarlah kami hidup kembali supaya kami berjuang sekali lagi, mati sekali lagi. Allah Ta'ala tak terima kan? Artinya adalah kehidupan mereka tu. Dia punya point. Soal beramal tak beramal tu, saya tak kata saya beramal, saya tak beramal. Tapi kalau ada orang buat begitu, dalam keadaan, cuma keadaan buat dalam keadaan yang dia tak boleh nak terbuka lah. Dia sendiri-sendiri je. Okay, kan? Itu akak rasa yang geng-geng Yaman tadi pegang benda ni lah. Sebahagian mereka memang pegang si mati tu direct, tolong. Dia bukan pegang minta tolong direct, dia kan sampaikan, kan dia punya doa tu kan sampaikan kepada Allah, permohonan kami tolong sampaikan. Kan dia suruh dia sampaikan. Jadi tu yang dia orang sampai memuja kubur-kubur tu. Akak masa pergi di Al-Azhar pun, pelajar-pelajar Al-Azhar pun nak periksa ni berbondong-bondong naik bas ni yang memang disediakan untuk diorang pergi ke ke kubur-kubur tu. Jadi akak bagi tahu Adam, jangan kau nak pergi setakat ziarah, that's it, doa, ikut sunnah berziarahi kubur, jangan buat benda pelik-pelik tu. Tapi bila Ustaz cakap ni macam
Macam seolah-olah macam akak mendengar benda-benda ni masa ikut geng yang Yaman ni memang macam tu lah. Dia sebut kuburian tu kan. So, betul, dia memang akan minta tu sampaikan. Dan dalam majlis-majlis selawat dia pun dia akan sebut kan, dia sebutlah orang-orang yang macam Imam Haddad lah apalah semua sampaikan kepada Allah. Dia sebut benda-benda tu. Tu yang macam akak pull out lah daripada grup-grup situ sebab tak sure kan benda-benda macam ni. Saya setuju apa yang akak sebut, tak ada masalah. Tapi sampai tahap memuja kubur tu tak boleh lah. Itu maksud saya di sinilah kena bezakan. Perbezaannya halus. Antara benda yang dibenarkan dengan benda yang tak dibolehkan tu dia sangat halus. Okey. Sampai tahap memuja kubur, saya yakin kebanyakan orang yang berbuat demikian memang percaya si mati ni boleh ada kuasa. Sebagaimana mereka ada kepercayaan rijal ghaib yang ada kuasa untuk mengawal alam ni. Okey, kepercayaan tu wujud. Cumanya yang ada sebahagian orang apabila dia exam, dia duduk di tepi kubur, dia bukannya minta bantuan tapi dia nak ambil keberkatan orang yang mati tersebut, orang yang alim. Okay, sebagaimana tindakan kita ziarah kubur-kubur orang yang alim untuk ambil keberkatan dia, semangat dia. Jadi benda tu dia masih lagi dalam midanul khilaf. Apabila dia midanul khilaf, maka kita tak boleh lah nak kata benda tu confirm syirik dan confirm ditolak. Jadi di situlah yang kita kena faham. Saya ada pendirian saya dan saya berpegang dengan pendirian saya dalam keadaan saya menyantuni dan juga bersifat harmoni terhadap pendirian orang lain selagi mana tak keluar daripada batas tadi. Bila pergi puja kubur je, no, tak boleh dah. Bila dah dia ni puja kubur sampai duduk tinggikan kubur dan seumpamanya, itu kita tolak teruslah. Tapi kalau dia sekadar nak ambil keberkatan duduk berdoa di kubur orang yang soleh, ya Allah dengan keberkatan si orang yang soleh ini, maka berilah aku kehidupan yang baik, tenangkan jiwa aku, mudahkan urusan aku. Itu masih lagi dalam medan yang dibenarkan oleh ulama. Okey. Yang masalahnya dia suruh nama wali tu Ustaz. Sekian-sekian bantulah saya. Sekian-sekian tolonglah saya sampaikan doa saya pada Allah macam tu. Kalau sampaikan doa tu boleh diterima lagi. Kalau direct minta bantuan tu yang kita tak macam tolong sampaikan doa tu. Masih Ustaz, itu macam orang Hindu lah. Orang Hindu kan dia all the goddess dia ada tu dia minta dia bukan dia kalau Ustaz bercakap dengan orang Hindu yang betul-betul religious Hindu ni, dia Tuhan dia satu je. Betul, setuju. Dia Tuhan dia satu je. Dia kata yang ini, dia kata kita minta daripada semua penciptaan Tuhan yang satu tu, dia tak sebut Allah lah kan. Pada Tuhan, pada semua penciptaan, dia kata even pokok pun Allah cipta dengan apa semua. Sebab tu dia semayang mengata-kata. Dia semua penciptaan, dia kata, alam ini adalah makhluk Allah, makhluk Tuhan yang kita boleh macam ni kita boleh minta dengan kelemahan kita ni, kita dengan macam dia selalu anggap diri dia kotor kan. So dia kita minta direct, minta melalui makhluk-makhluk Allah ni pun boleh juga. Sebab macam pokok tu pada dia bersih lah, pokok tu dia tak ada dosa apa-apa. So sebab tu dia orang itulah. Jadi kalau kita pegang pada kan kilah-kilah macam ni bahaya kot Ustaz. Saya pergi Masjid Songo kan, daripada pagi sampai petang, memang kerjanya duduk dekat tepi kubur tu je. Saya kata, kenapa dia orang tak duduk dalam masjid? Memang, tapi dia orang pegang Quran. Dan banyaklah wali-wali lain yang macam orang soleh jugalah kat situ. Ya Allah, penuh Ustaz, ramai. Jadi macam scary tengoklah macam despite of dia duduk kat masjid, dia bernadah tangan. Kan kita belajar Nabi Muhammad nak tukar arah kiblat pun tengok langit kan. Tapi dia orang pergi dekat situ. Jadi macam dia macam apa, masyarakat jadi macam tak tahulah, menakutkan lah kan. Takut salah langkah. Apa yang akak-akak semua huraian tu saya setuju semuanya. Tak ada masalah, tak ada isu pun dalam bab itu. Dan orang Hindu tu saya faham memang mereka percaya pada Tuhan yang satu. Mereka sama sebiji macam orang kafir dululah, percaya pada Allah juga. Tapi mereka tidak direct pada Allah, itu masalahnya. Mereka tidak direct pada Allah, mereka melalui perantara.
yang disebutkan dalam komen ni perantara. Manakala dalam kes orang yang meminta tadi, dia tak guna perantara, dia bukannya perantara sampai dia tak sembah Tuhan. Mereka pun doa direct pada Allah. Cuma antara jalan-jalan tu, antaranya mereka meminta tawassul, istighosah dengan orang yang telah meninggal dunia agar sampaikan. Bukannya mereka meminta bantuan direct. Dan saya rasa boleh tutup dah perbincangan ini. Ibu-ibu pun faham pendirian saya macam mana. Cuma saya nak sampaikan adalah dalam bab ini, saya memang tak amal. Tapi untuk kita menolak terus nak kata orang ni amalan syirik, amalan apa, siang-siang, tak boleh. Selagi mana mereka buat amalan yang masih berada dalam midanul khilaf, kita kena terbuka, tak apalah. Daripada sudut kita tak bagi anak kita, okey, kita takkan bagi anak kita terlibat. Saya pun takkan benarkan anak saya terlibat. Tapi kalau ada orang buat, kita pun nak kata apa? Selagi mana ada ulama yang benarkan kan? Dan hujah ulama yang benarkan pun bukan calang-calang, dia pun kuat juga. Tadi Ustaz Mm-mm. mention yang tentang yang kita bincang ni lah, yang kita bincang lama ni. Mm-mm. Dia ada mention dalam surah Al-Baqarah kan Ustaz cakap tadi kan? Okey, macam mana Puan Haniza? Puan Haniza pun ada Yang message dalam dalam surah grup komen. Al-Baqarah tadi tu tentang orang yang mati syahid. Ah, ah. Ada pada rongga burung hijau tu yang Ustaz cerita tadi tu. Ya, itu lebih pada orang mati syahid. Orang syahid, mati syahid. Ya, Okey. faham. Rongga hijau tu hadis lah. Hadis. Hadis. Hadis Sahih Bukhari. Maksudnya yang dia mention dalam Al-Quran, dalam Mm-mm. dan connect dengan hadis ke macam mana tu? Dalam Quran hanya menyatakan orang mati syahid ni tak mati sebenarnya. Okey. Dan dalam hadis menerangkan maksudnya ruh mereka hidup di alam yang lain. Dia ada dalam surah Yasin pun ada yang ulama tu kan dia yang orang apa yang menghalang orang daripada membunuh tu kan dia lepas tu dia mati. Lepas tu dia kata alangkah eloknya kalau orang tahu keadaan dia sekarang kan. Maksudnya dia hiduplah di sana tapi itu orang-orang yang syahid kan. Dan wali-wali pun mati syahid lah. Yelah tapi itulah saya rasa benda-benda macam ni kita kilaf-kilaf saya kalau dengan kilaf-kilaf ulama ni kan memang serabut betul. Banyak dah sebab dia menjadikan dia membawa kepada ke arah orang menggunakannya dengan salah sebab it's always easier daripada kau nak bangun tahajud minta dengan Allah baik kau pergi kubur je kan. Betul. Jadi benda-benda macam ni yang very macam Hajah sebut tadi very thin line yang orang akan buat benda yang mudah. Kan, nak bangun tahajud tu bukan senang walaupun nak buat 2 rakaat it's not easy pada orang yang betul-betul ada kemampuan ada determination je boleh buat. Jadi daripada aku bangun tahajud tak apalah esok kita pergi kubur lah kita kan. So benda-benda khilaf ni sangat bahaya apabila ada ulama-ulama yang membahaskan benda-benda macam ni yang kita ikut sunnah je lah. Rasulullah tak buat benda-benda tu. Tapi bila Ustaz explain ni, saya lebih terbuka sikit lah. Kalau tak saya pun tertutup lah. Bila Ustaz cakap ni, kita jangan block terus lah macam tu. Sebab ulama' lain pun kan. Saya berterima kasih lah penerangan Ustaz ni. Alhamdulillah. Tak, bagi Kak Izzah macam ni. Sebabnya benda ni semua pentingnya ilmu. Bila kita belajar, kita nampak benda yang patut kita ikut atau yang tidak yang kita tak nak ikut. Jadi kita ada kefahaman. Kita jangan terus label orang dan kita buat apa yang kita yakin. Kita faham. Bila kita belajar kita lebih yakin. Apa kalau dalam Al-Quran kata Allah lebih dekat dengan urat leher kan. Jadi kenapa kita mesti melalui orang lain? Lebih baik kita sendiri yang doa macam tu. Tapi itulah maknanya pentingnya kita ada ilmu tu. Kita jangan just follow sikit-sikit, dengar tu sikit, dengar ni sikit, jadi kita tak dapat kefahaman. Dan kita tak dapat kefahaman tu lah yang kita akan buat macam tu. Kita ikut je orang. Tapi ilmu kita tak ada. Yang penting kita belajar tu sebenarnya. Ya, betul Kak Izzah. Itulah. Kita tak akan buat lah benda macam tu. Sebab kita dapat, kita tahu ada benda yang lebih baik, lebih okey, yang kita boleh doa direct kepada Allah. Dan kita selalu digalakkan minta direct daripada Allah. Tak kiralah kita ni kotor macam mana ke, dosa kita bertimbun macam mana ke. Ya, sebab Allah akan Allah dengar. Ustaz nak tanya lagi few juga tentang doa zikir ni kan. Kita tahu ada banyak zikir-zikir yang ataupun tasbih yang kita buat, contohnya astagfirullah, and then kalau itu
Nabi lah yang suruh buat more than 70 times per day contoh dia. And waktu hari Arafah ada zikir dia, waktu bulan Ramadan ada zikir dia 10 hari yang terakhir tu. But yang doa Nabi Yunus ni, sebab kita nak tahu bila kita nak doa, which doa yang kita nak gunakan waktu yang kita perlukan kan. Contohnya tadi dia dah kata 70 kali istighfar semua tu. So I lebih tengok cerita Nabi Yunus ni is tentang dia masuk kat, dia ada macam satu penceritaan. Tuhan kata you kena ubah you punya kaum, lepas tu you kena dia beritahu awal akan berlakunya sesuatu pada kaum dia, and then lepas tu dia lari, okay, and then dia ada penceritaan lah, so that then dia masuk dalam and then masa dekat kapal tu tiba-tiba terpilih dia pula dan dia masuk dalam perut ikan tu kan. So nampak bila I ada problem yang I menzalimi diri I sendiri tau, yang I buat because I silap, because kesilapan I, then I gunakan zikir ni sebab I macam ya Allah, aku menzalimi diri aku sendiri, dan terus baca Nabi Yunus. Tapi bila pagi-pagi yang Nabi Muhammad SAW suruh yang 70 times tu, dia I baca yang tu. So tapi that's what I nak tahu, just soalan dia. Okay. Then mana satu nak guna waktu, mana satu contoh. Maksudnya nak sesuaikan yang ni baca masa mana, yang ni baca masa mana kan? Betul. Satunya, zikir ni kita faham dia ada dua kategori lah. Dia panggil zikir khassah dengan zikir ammah. Zikir khassah tu, nak tak nak zikir istighfar lepas solat, dia mesti bunyi astaghfirullah. Kita tak boleh lepas solat Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walaupun itu pun istighfar. Okay, tapi Rasulullah SAW istighfar 3 kali itu, dia mesti mula dengan astaghfirullah. Yang penutup tu tak apalah, sama ada astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudiannya baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Itu semua amalan ulama zaman berzaman, mula zaman sahabat lagi. Tak adalah pula kita baca subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 33. Alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira, alhamdulillah katsira 33. Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira, Allahu akbaru kabira 33. Tak ada. Memang kita hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bilangannya berapa? 10 kali ke, 25 kali ke, 33 kali. Okey, dia ada dah. Dia khusus. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Macam tu dia bunyi dia. Mesti bunyi labbaik Allahumma labbaik, kemudiannya ada beza sedikit, ada tambah sedikit, ada kurang sedikit, tu tak apa. Tapi mesti bunyi labbaik Allahumma labbaik. Takbir raya mesti Allahu akbaru kabir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbaru kabira. Mesti macam tu. Tak boleh kita tukar subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tak boleh. Itu bukan kaedah dia kan. Dan maknanya ada zikir, kita boleh tak bertasbih, bertahmid. Kita memang sunnah bertasbih, bertahmid, bertakbir lepas solat. Tapi boleh tak kita nak tukar dalam bentuk takbir raya? Tak boleh. Walaupun takbir raya pun unsurnya takbir, tasbih, tahmid, tapi tak boleh. Itu bukan cara dia. Jadi satunya zikir khassah. Bilangannya ada. Kemudiannya caranya ada. Okey. Yang keduanya zikir umum. Yang banyaknya zikir umum. Yang Nabi istighfar 70 kali, 100 kali, itu semua gambaran kepada banyak. Angkanya tak penting. Angkanya 70 kali ke, 100 kali ke, 50 kali ke, tak penting. Dia bukan macam Nabi kata, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Nabi katakan, ataupun 100 kali pagi, 100 kali petang. Subhanallah bihamdihi 100 kali. Ataupun 100 kali pagi, 100 kali petang. Itu dah ada bilangan. Tapi kalau macam istighfar, dia tak ada bilangan.
Yang Nabi sebut 70 kali, 100 kali itu hanyalah gambaran banyaknya istighfar Nabi. Tapi adakah kita pun baca Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah 100 kali? Tak. Bukan itu caranya. Caranya adalah minta ampun mesti minta dengan tenang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukannya Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 70 kali. Bukan. Ini beza dengan tadi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. 100 kali. Itu beza. Itu beza. Okey, jadi sama itu zikir umum. Dia kena tengok macam mana kan. Okey, kemudiannya nak kena sesuai pula. Ni masa mana? Ni masa mana? Itu yang dia timbul isu yang macam sorry, maaf je Puan Haniza, saya jadi luas ni nak bagi faham betul. Contohnya ada orang tanya, kenapa kita nak baca istighfar tu lah istighfar ni? Cukuplah baca Sayyidul Istighfar. Itu yang paling power. Ketua segala istighfar. Jadi kalau kita faham, cukup baca Sayyidul Istighfar, artinya kita telah tersalah faham. Sayyidul Istighfar ni Nabi kata baca pagi, baca petang. Dan Nabi tak nyatakan bilangan. Sekali ke, 3 kali ke, 5 kali. Dan Nabi tak kata Sayyidul Istighfar boleh menggantikan istighfar-istighfar yang lain. Bila sebut Sayyidul Istighfar, bukanlah dia nombor 1. Ketua istighfar, maka dialah ranking nombor 1. Tak, bukan begitu. Sayyidul Istighfar berarti dalam istighfar tu ada pelbagai elemen. Ada elemen Allahumma anta rabbi, tauhid. La ilaha illa anta, kan? Ada elemen mengiktiraf kita ni makhluk, khalaqtani. Ada elemen kita mengaku kesalahan kita dan mengaku nikmat Allah. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi zambi. Ada elemen minta ampun, faghfirli. Jadi kerana dia banyak elemen, tu jadi Sayyidul Istighfar, tapi bukan bermakna dialah ranking nombor 1. Okey. Maka kita pun sesuaikan. Contohlah, sesuaikan macam mana bagi orang yang dia telah melakukan kesalahan dan kita pun nak minta ampun daripada Allah Azza wa Jalla. Maka mungkin istighfar yang paling sesuai adalah istighfar banyaklah, antaranya istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, antaranya kan. Okey, yang kedua, kalaulah kita ni berada dalam kesulitan yang sampai kita pun ni nak keluar daripada kesulitan tersebut, maka tasbih Nabi Yunus AS. Itu cerita masuk dalam perut ikan, az-zulumat, kegelapan, bukan satu kegelapan, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan yang begitu dalam. Kemudiannya kata Nabi kan, sesiapa yang berada dalam kesulitan, maka bacalah tasbih saudaraku Yunus AS. Boleh keluar daripada kesulitan tersebut. Okey, jadi apabila berada dalam kesulitan, amalan terbaik antaranya tasbih Nabi Yunus AS. Okey, jadi itu yang boleh diamalkan Puan Haniza, sama ada dalam salat ataupun luar salat. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali tak ditentukan. Tapi kalau kita yang nak disiplinkan, aku nak solat hajat, aku nak baca 50 kali, silakan, tak ada masalah. Itu adalah cara kita. Tapi ada tak ketentuan daripada Nabi? Jawabnya tidak ada. Kalau Ustaz, kalau misalnya kita solat taubat kan, kita nak baca zikir Nabi Yunus tu tadi, kita nak baca bila? Okey, boleh baca dalam setiap sujud. Sujud ya, okey. Setiap sujud boleh. Dia juga zikir Nabi Yunus ni dia boleh dua-dua. Untuk orang buat salah kita boleh baca. Untuk orang yang berada dalam kesulitan pun elok baca. Macam zikir Nabi Adam, dia lebih khusus kepada orang yang buat salah. Dia tak ada isu apabila dia tak ada dalam bab orang berada dalam kesulitan. Tapi of course lah kalau kita minta ampun, Allah Ta'ala keluarkan kita daripada kesulitan. Cuma secara khususnya. Ustaz, satu lagi Ustaz, sorry. Tadi Ustaz ada mention tentang zikir tu is better than doa. So kalau dalam solat tadi waktu sujud tu, kita better zikir lah instead of doa. Maksud saya zikir better daripada doa permintaan. Yes. Maksudnya katakan kita sujud tu, zikir adalah lebih baik daripada kita doa permintaan. Okey, saya terangkan Satunya saya secara umum,
secara umum berzikir berzikir yang inilah zikir puja Allah kan, as-sanad kan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudiannya doa ibadah. Doa ibadah ni apa dia? Salat, sedekah, puasa, bantu orang susah, bantu anak yatim, bantu ibu tunggal dan sebagainya. Kemudiannya minta ampun, istighfar. Itu semua lebih dominan dibandingkan dengan doa permintaan dalam bab keduniaan. Bukan doa permintaan akhirat. Doa permintaan dalam bab keduniaan. Ini semua lebih penting. Doa ibadah, doa sanad dengan doa minta ampun. Okey, itu satu. Tapi apabila kita khususkan kepada ibadat yang namanya sujud, itu cerita lain pula. Sebab Nabi sendiri yang kata, walaupun kita ni dominannya minta ampun, tapi Nabi sendiri kata, dalam sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jal, wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Kedudukan kita paling rapat dengan Allah Ta'ala adalah masa kita sujud. Maka perbanyakkan doa. Ataupun Nabi kata, fajtahidu fid du'a. Maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Okey, jadi masa sujud tu, memang Nabi galakkan kita berdoa. Okey, cuma doa tu, kembali pada tadilah. Iaitu doa yang paling utama adalah doa akhirat. Doa akhirat ni doa tambah ilmu. Bukan doa untuk kehidupan akhirat tu, tak. Doa tambah ilmu, doa nak sahabat yang soleh, nak menantu yang soleh, nak anak yang soleh, nak minta ampun. Itu semua, itu yang dominan. Tapi dalam masa yang sama boleh tak doa keduniaan, nak naik pangkat, nak dapat projek baru, sebagainya boleh. Cuma dia bukan dominan. Bahkan sebahagian ulama' memang tak bagi. Tapi kebanyakan ulama' membenarkan. Cuma jangan dominan je. Faham? Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya tentang tawassul ni. Saya pernah menghadapi kesulitan 3 kali saya bertawassul. Alhamdulillah dia punya penyelesaian dia agak segera. Saya tawassul dengan tadarus yang telah saya baca walaupun tak sempurna. Saya mohon dengan Tuhan lah apa yang penyelesaian yang saya hadapi, kesulitan yang saya hadapi kan. Tapi memang dalam seminggu tu dia punya penyelesaian tu dapat. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ibu nak share. Alhamdulillah. Boleh? Saya nak pendapat Ustaz juga tentang tawassul ni. Tawassul dengan ibadat maksudnya? Dengan ibadat. Macam adik saya, dia bergaul dengan orang yang dapat COVID masa COVID tu. Semua kawan-kawan dia dapat COVID, ada yang meninggal. Jadi saya tawassul dengan selawat yang saya baca, selawat Nabi kan. Alhamdulillah dia selamat, dia tak kena. Boleh, saya setuju. Cuma dalam tawassul ni, dia panggil dia macam ni. Satunya ada, kita bukanlah direct kata tawassul, tapi kita buat benda tu. Contohnya kita selawat, kita doakan, ya Allah selamatkan adik aku. Maka caranya adalah kita pun memang banyak-banyak selawat pada Nabi, istighfar Kita dah kepada Allah. KIV lah selawat tu, banyak-banyak. Kan. Okey, maksudnya ibu buat amalan tu dengan harapan Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Boleh, tak ada masalah. Okey, tawassul ni dah lain. Tawassul ni kita sebut. Okey, dan kalau ibu buat pun tak ada masalah. Ya Allah, berkat aku selawat kepadamu ni ya Allah, sebanyak 1000 kali ke, 500 kali ke, maka berilah kesembuhan kepada adikku. Kita tawassul begitu. Itu boleh, tak ada masalah. Okey, Wallahualam. Jumlah yang macam zikir-zikir ni Ustaz kan? Ada orang dia macam apa ijazah apa, tak tahulah saya. Diijazahkan kena 1000 kali selawat, kena 70,000 kali tahlil. Macam mana pendapat Ustaz yang tu? Okey, dia dalam penentuan zikir berapa kali, selagi mana jumlahnya bukan-bukan, maka tak ada masalah. Contohnya ada seorang pakcik yang saya temui di sebuah masjid Kelang. Dia kata dia ikut tarikat. Dan muka pakcik tu memang bersih, Alhamdulillah. Saya tanya pakcik apa tarikat, macam mana amalan tarikat pakcik? Tak ada apa pun, dia kata. Pagi-pagi selawat 200 kali. Kemudian dia zikir apa. Itulah, lepas tu petang pula dia kata. Okey, jadi seorang guru, dia nak disiplinkan anak murid dia. Jadi anak murid dia tanya, dia pun ajar kena selawat lah pada Nabi banyak. Dan masyarakat awam ni dia tak boleh kalau sebut begitu je.
selawat berapa kali. Yang jadi nanti dia pening. Maka nak tak nak Tok Guru pun kena ajar. Kau buatlah selawat 300 kali sehari, 200 kali sehari. Dia memang macam tu. Saya dah jumpa ramai orang. Bila kita cerita tu tak boleh, tak faham. Kena satu-satu. Okey, tak apa. Kau selawat 300 kali sehari. Sebagai satu pendidikan. Sebagai satu pendidikan supaya dia jelas. Okey, berapa. Okey, contohnya tarikat tu kata tahlil sebanyak 200 kali sehari. Selawat 200 kali sehari. Kemudiannya istighfar 200 kali sehari. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang kita tak setujunya adalah bilangan tertentu dengan kiraan tertentu. Contohnya baca Ya Latif setiap kali matahari terbit sebanyak berapa kali tu? 72 kali ke berapa kali dengan kiraan. Kan huruf abjad Arab mungkin dia ada angka dia. Lam mewakili angka berapa. Ta mewakili angka berapa. Ya dan Fa mewakili angka berapa. Campur. Jadi 72 kali ke 71 kali. Kemudian dia baca yang tu. Yang tu kita tak terima. Kenapa pula kita nak mewujudkan amalan dengan kiraan angka-angka demikian? Okey, tapi kalau sekadarlah namanya kau beramallah 200 kali sehari. Nabi ajar, tak adalah Nabi, Allah Ta'ala suruh banyakkan selawat je. Nabi suruh banyak selawat je. Tapi nak panduan. Tak ada masalah. Dia biasanya dia cakap, kalau buat macam ni dapat macam ni. Kalau buat macam sejumlah ni banyak kuantiti macam ni dapat macam ni. Itu yang macam dia exaggerate. Dia tetap kembali kepada dua juga, Kak. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Saya tak boleh nak kata, salah benda tu. Confirm salah. Tak juga. Sebab kadang-kadang kita nak kata contohnya kan, Tok Guru tu kata, kau buat benda ni sebanyak 200 kali, insya-Allah kau dapat sekian. Kita ni okey, kenapa pula sampai 200 kali? Macam direka-reka fadilat. Padahal kita tak tahu ada hadis yang menceritakan benda tersebut. Contoh macam itulah, macam contoh bacaan subhanallah bihamdihi digalakkan 100 kali pagi, 100 kali petang. Okey, ataupun la ilaha illallah wa la syarikalah tu 1 kali pagi, 1 kali petang tadi kan. Jadi pada kita, kalau kita tak tengok semua tu, kita mungkin rasa, salah lah amalan ni. Padahal amalan tu boleh jadi terima. Okey, jadi tapi secara umumnya, kalau boleh jangan disebut fadilat. Kecuali dia cerita tu cerita secara peribadi. Contohlah Kak Ajah kan, kita jumpa dua orang. Saya pun sembang dengan Kak Ajah. Saya kata, Kak, saya ni Kak, doa amal selawat 200 kali sehari. Alhamdulillah, macam-macam benda saya dapat. Contohlah kan. Saya dapat. Alhamdulillah. Wakak pun kata, bagus juga. Aku pun nak amal 200 kali. Saya tak cerita itu fadilat kalau baca 200 kali. Saya cerita, saya dapat benda tu. Apabila saya buat 200 kali sehari. Itu kadang-kadang Tok Guru ni dulu, dia cerita macam tu je. Tapi orang lain yang menambah kemudiannya. Yang menambah je yang tidak setuju. Menambah tu. Fadilat ni pengalaman masing-masing kan. Okey, dia cerita biasa je. Untuk anak murid tu berlebihan. Menetapkan pula. Yang tu kita tak setuju lah. Allah Alam. Maksud tawasul tu dengan amalan yang sedia ada ataupun amalan yang akan kita buat? Amalan yang telah kita buat kan. Yang lepas lah, maksudnya kita combine kan kata macam selawat sekian-sekian, betul, ataupun selawat yang kita kena buat. Kalau kata aku tawasul dengan aku akan bertawasul dengan selawat yang sekian-sekian. Mudah-mudahan engkau ampunkanlah apa maksudnya kau berkenankan hajatku. Macam tu Ustaz, tawasul. Biasanya amalan yang telah kita buat lah tawasul kan. Ya Allah, pada hari itu aku ada bantu orang susah. Ya Allah, aku pun tak ada duit. Tapi aku bagi pada dia RM300 dalam keadaan aku pun sempit. Ya Allah, semata-mata aku cari redha-Mu, tidak cari redha orang lain. Maka sekian-sekian kan. Tu contohnya. Boleh. Sebab dengan Allah ni kita boleh mengungkit dalam keadaan beradab. Mengungkit dalam keadaan beradab. Bukannya saya mengungkit saya tak kena. Tapi boleh kita cerita kebaikan kita pada Allah. Sebagaimana kita menceritakan kelemahan kita di hadapan Allah. Okay. Dalam keadaan kita tahu amalan kita tak seberapa. Tapi itu je lah kemampuan kita. Boleh? Baik Ustaz, terima kasih. Sama. Macam contoh, saya pernah cerita pada ibu kakak sekalian. Antara cara dan benda ni, mungkin saya kena fikir balik untuk buat balik pada sepupu saya. Apabila guru saya dulu sakit, tak sedar-sedar diri, koma. Saya minta kawan-kawan saya baca Quran. Kami target 30 juzuk.
Dan lepas baca tu, saya tak tahulah kawan-kawan saya baca tak baca. Tapi saya sendiri bacalah beberapa juzuk. Sehari dua hari kemudian, setelah koma dalam tempoh sebulan lebih rasanya, sedar daripada koma. Jadi, adakah kita mereka-reka amalan? Tak. Sebab kita berpegang bahawasanya Al-Quran itu sifat. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. Allah Ta'ala turunkan Quran itu sifat. Maka kita pun baca Quran dengan niat sifat. Lepas baca, Ya Allah, berilah kesembuhan pada guruku, sedarkanlah dia daripada koma yang panjang. Okey, jadi boleh, tak ada masalah. Adakah Nabi ajar kaedah baca Quran 30 juzuk? Nabi tak ajarlah. Tapi Nabi ajar tak Quran itu sebagai penyembuh? Nabi ajar. Itu ajaran Quran. Okey, wallahu a'lam. Okey, sebelum saya serah pada Kak Liza. Dalam keadaan, siapa Haniza? Ni luar tajuk. Tentang yang solat fiqh yang Ustaz tengah buat sekarang ni kan, buku sekarang dengan kelas dia. Oh, kelas tu. Jalan dah 10, dah halfway ke? Dah habis kan kelas tu kan? Tak ada kot, dah habis kot. Oh ya ke? Kena buat yang baru lah. Nanti Ustaz inform Anak murid seorang je. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Sebelum saya akhiri serah pada Kak Liza kita ni. Kak Liza. Boleh ya sekejap Kak Liza? Seminit, 2 minit. Ada tadi kita dah kata dah meminta doa direct kepada orang mati kita tak setujulah. Tapi kalau meminta tu dalam bentuk orang mati sampaikan pada Allah Azza wa Jal, saya sebutkan saya tak buat. Dan saya setuju segala ulasan, terutamanya Kak Sadina, Kak Ajah dan lain-lain lah, Kak Syida sekali. Saya setuju ulasan tu semua tak payah buat lah. Okey, cuma kalau ada orang buat, kita pun nak kata apa. Cuma di Malaysia saya harap benda tu tak berlaku lah. Okey. Yang ketiga adalah meminta bantuan dengan orang-orang yang hidup dalam keadaan kita tak nampak tu, boleh lagi, ada lagi ulama terima. Yang tu contohnya kan, apabila kita ada masalah di satu tempat, dia kalau dalam hadis yang dhaif ataupun kata-kata ulama saya lupa dah, kalau orang tu dia naik unta di padang pasir, unta tu lari, maka dia pun beritahu, wahai hamba Allah, ya ibadallah, a'inuni, wahai hamba Allah, tolonglah aku, tahanlah unta itu, contoh kan. Benda tu masih lagi boleh diterima. Okey. Contohnya orang sesat di pergunungan, maka kita pun kata, wahai hamba Allah, bantulah aku keluar daripada jalan ini. Pada Allah kita doa, memang kita doa, ya Allah, keluarkan aku. Kemudian kita doa juga, wahai hamba Allah, bantulah aku keluar daripada jalan ini. Maka itu masih boleh diterima. Kerana kita minta bantuan daripada hamba Allah tu merujuk kepada siapa? Merujuk pada makhluk yang tak nampak lah. Malaikat, jin yang beriman. Sama seperti kita, saya minta bantuan daripada Kak Liza. Sama je. Kak Liza boleh tak tolong Sian-Sian? Cuma Kak Liza saya nampak. Sekarang ni kita minta bantuan daripada malaikat dan juga jin. Orang sesat di pegunungan. Wahai hamba Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk keluar daripada kawasan ini. Masih boleh diterima amalan tu. Tak boleh kita nak tolak terus. Kita doa pada Allah, memanglah doa pada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau ada orang dia doa pada Allah, dalam masa yang sama dia doa yang tu juga, tak boleh ditolak sebab ramai ulama yang terima. Jadi saya pun kadang-kadang bila tengok kawan-kawan saya terlalu keras untuk menolak amalan demikian, kalau kita terlalu keras untuk tolak yang ketiga ni lah, yang pertama kedua tu memang saya tak setuju. Okay. Kalau kita nak tolak keras yang ketiga ni, tak boleh lah. Janganlah kita terlalu tegas dengan amalan kita dan kita menolak terus amalan orang lain. Tak bolehlah macam tu. Saya ingat guru saya dulu, dia tanya saya, Zul ni aliran mana? Wahabi, Salafi ke Asy'ariyah? Dia guru akidah. Saya kata saya tak tahulah Ustaz. Saya memang tak ada mana-mana aliran. Sejujurnya saya memang tak ada aliran. Saya hanya aliran sunnah daripada sudut solat dan ibadat je. Sudut yang lain saya semua terbuka. Asy'ariyah ke, Wahabi ke, Salafi ke, apa benda nama tu. Okay, fine. Aku tak tahu, aku tak pandai bidang ni. Tapi dalam bab amalan solat, saya ada cara saya.
saya belajar benda macam ni, saya lebih prefer dengan ikut sunnah betul. Dalam masa yang sama, saya akan terima segala pandangan ulama yang saya puas hati dengannya. Mazhab Syafi'i lah yang kebanyakannya kita puas hati kan dalam bab solat. Tapi bab yang lain, no. Saya terpulang, saya tak suka bergaduh-bergaduh Syairah ke Salafi ke, saya tak suka bergaduh yang tu. Jadi dalam guru saya pun kata tak boleh Zul. Zul kena ada aliran, dia kata. Entah kena ada aliran. Cuma entah harmoni dengan aliran lain. Contohlah entah pilih aliran Salafi, entah harmoni dengan Asy'ariyah. Ataupun entah Asy'ariyah, entah harmoni, entah toleran dengan aliran Salafi. Tapi sampai sudah saya tak ada aliran. Walaupun dia nasihat macam tu, sampai sudah nasihat tu dah lama, berapa tahun dah. Sama juga kita, biar kita ada satu ketentuan sikap, tapi jangan kita menolak amalan orang lain. Terus kita nak bubuh amalan orang lain. Tak boleh. Kontrol diri kita. Contohlah kita tak setuju dengan tahlil arwah. Tak apalah awak tak setuju tahlil arwah. Tapi salah kau orang buat tahlil arwah tu. Okey je lah. Saya buat tak? Saya tak buat. Tapi saya baca Quran 30 juzuk. Ada persamaannya. Cuma saya pilih 30 juzuk Quran. Tapi salah kalau ada orang buat tahlil arwah, saya join tak? Saya duduk je lah. Saya tak baca pun. Saya baca Quran lah untuk sedekah pada tu. Tapi adakah saya tolak? Saya tak tolak. Itu amalan yang payahlah nak tolak tahlil arwah ni. Cuma saya tolak kaedah. Malam pertama, malam kedua, ketiga, malam ketujuh. Itu je saya tolak. Tapi membaca Quran saya tak tolak. Itu satu usaha kita untuk membantu orang yang dalam orang telah meninggal dunia. Jadi saya nak katanya harmoni. Kita jangan terlalu keras yang kita. Kadang-kadang contohnya ibu-ibu. Sorry, bebe pula banyak. Golongan yang terlalu ahlul hadis katanya. Suka bincang sunnah ya akhi, sunnah. Fine, sunnah. Apa sunnah perbincangan? Contoh solat. Sunnahnya adalah tangan di mana? Di dada. Sunnahnya macam mana? Turun lutut dulu ke tangan dulu? Turun tangan dulu. Terlalu menekankan soal luaran zahiriah. Saya pun jadi serabut. Ya Allah, kau duk bincang sunnah? Hanyalah berkaitan dengan tangan di dada. Hanyalah berbincang turun tangan dulu. Sunnahnya adalah tak bersalaman dengan orang lepas solat. Habis tu orang dah mula meluatnya kau sebab kau tak ulur tangan lepas solat. Kau tak fikir pula sunnah meraihkan masyarakat. Dia tak boleh lah. Lepas tu kalau nak tunjuk betul-betul ni proses. Cuba ibu tengok saya punya kepala kan. Protes ni tak nak sapu muka lepas solat kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mana sunnahnya cantik, kecantikan ibadat? Palinglah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Dan orang tak kisahlah tak sapu muka. Kebanyakan orang saya temui sekarang tak sapu muka pun. Tapi janganlah terus duduk macam tu. Kemudiannya terus bangun zikirnya apa tak. Bangun nak zikirlah dulu. Orang yang saya temui Ustaz Abdul Mu'in. Dr. Ruzaimi pernah saya solat sebelah dia. Zikir. Yelah tapi kadang-kadang Ustaz Abdul Mu'in saya sendiri pun kalau kita nak cepat. Kita bangun cepat. Tak ada masalah lah. Saya pun kadang-kadang zikir sekejap je. Saya bangun terus. Tapi ceritanya jangan kita duk kata sunnah tu hanya luaran, lahiriah. Tapi dalaman kita tu entah ke mana-mana. Contoh kita nak kata sunnah, kita pun sunnah kita adalah kita bila ada kematian kita no tahlil arwah. Tak apa, kalau kau tak nak buat tahlil arwah tak ada masalah. Tapi janganlah kita ni tak buat apa-apa. Contohnya kan, sunnahnya saya tak berdoa dalam lepas solat. Tak apa tak nak berdoa lepas solat. Tapi berdoa tak dalam solat. Saya pun tak berdoa tangan macam tu lepas solat. Kecuali solat istikharah. Tapi kita ambil masa berdoa dalam solat. Dalam solat sunat, setiap sujud kita berdoa. Yang saya duk tengok ni geng-geng sunnah pun laju juga solatnya. Tak berdoa pun dalam solat sunat. Bahkan saya hari tu tengok gaya macam geng-geng sunnah. Tapi solat laju. Saya sampai nak lari dah. Nak mufarakah dah. Tapi saya tak apalah, aku sabar je lah. Sikit lagi. Tapi kita baru je iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dah rukuk. Itu baru rakaat yang pertama. Macam mana tu? Jadi itulah benda-benda yang kita nak kena faham betul. Kesantunan dalam kita beribadat ini. Dalam keadaan kita ada pendirian dan tidak menolak pendirian orang lain. Itu amat-amatlah penting. Wallahu a'lam. Itu bukan membebel ya. Ini sini penerangan tu. Kak, siapa yang nak dapat buku ni boleh doa dan zikir penenang jiwa tu
boleh dapatkan melalui Syafini lah. Okay. Syafini boleh berikan cara nak beli. Boleh jumpa saya di Pesta Buku, tapi hari ni saya tak pergi. Saya perlukan rehat sebab saya tak mampu berjalan. Itu pasal duduk bilik je ni, tak mampu turun bawah. Tapi insyaAllah harapnya esok saya ada, siapa-siapa datang boleh. Tak perlu, tak semestinya datang tu nak kena beli buku, tapi datanglah jumpa-jumpa, boleh sembang-sembang. Ibu Umrah dah jumpa saya semalam. Alhamdulillah, tapi tak sempat sembang panjang lah dengan ibu kan. Wallahualam. Terima kasih banyak Kak. Ustaz. Nak terus nampak Ustaz sihat lepas sampaikan semua pada kami ni. Tadi macam suara serak awal-awal tadi. Okey, nampak dah semakin sihat. Alhamdulillah. Itu suara terpaksa okey. tidur tadi. Betul dah agak dah. Tapi sebenarnya apa yang Kak faham daripada apa yang Ustaz cakap ni sebenarnya macam ni lah. Kalau kita nak ikut sunnah ke apa, kita jangan terlalu keras sampai semua orang salah. Sebenarnya yang paling penting itu menjaga keharmonian dalam masyarakat yang sebenarnya. Yang utama sekali itu. Sebab kita ada, kalau kita asyik hablullah minallah je, tapi dengan hablum minan nas kita ada masalah pun benda tu tetap talbis iblis juga sebenarnya Ustaz kan. Itu yang saya Kak Izzah faham lah. Jadi tak apalah kalau selama ni kita nak pegang satu perkara tu, tapi jangan sampai kita gaduh dengan orang. Tu je sebenarnya. Kita lebih open lah bila Ustaz bagi tahu benda macam ni ada khilaf apa, jadi kita macam tu lah kita terima. Cumanya untuk kita sendiri, pendirian kita buatlah yang banyak ikut pendirian kita yang sebenarnya. Betul lah, bila kita sunnah dan akhlak yang baik. Jadi terima kasih banyak semua. Jazakumullah khair Ustaz. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syafakumullah Ustaz. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Recovery Ustaz. English pula dah. Terima kasih banyak semua untuk Kak Syida juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jumpa lagi pagi dengan Ustaz Khabat pula insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih Kak Pak. Assalamualaikum.